Waktu tu tinggi kita macam tinggi malam ni, tak siapa pun tak ubah lagi. Dia pun berdiri di mahsyar. Semua penduduk mahsyar tengok Nabi Adam 60 hasta tinggi dia. Allah Ta'ala panggil Nabi Adam bukan untuk ditimbang. Allah Ta'ala panggil Nabi Adam, ya Adam akhrij ba'san nar. Wahai Adam, keluarkan, asingkan penduduk neraka. Ini hadis sahih. Lalu kata Nabi SAW, Nabi Adam pun asingkan. Daripada 1000 orang, setiap 1000 orang satu ahli syurga. Dengar tuan-tuan, ni tuan-tuan yang dalam ni masjid ni, masuk saya. Daripada 1000 orang, Nabi Adam pun ambil seorang. Siapa seorang tu? Dia saja ahli syurga. Yang itulah nisbah ahli syurga.